Ustaz, apa yang bestnya datang Taif ni? Datang Taif ni banyak keistimewaannya. Salah satunya kita boleh datang lawat ladang ros, iaitu mereka memproses menjadi mawar, jadikan minyak wangi. Dan yang special sekali adalah kami di Mursyid Al-Haramain sediakan makan tengah hari untuk para jemaah kami, Masya Allah. Dan sedapnya makan di bawah pokok ni. Masya Allah. Ya, ini macam tempat yang orang bau bermadu tempat ni. Masya Allah, cantik sangat-sangat. Jadi jangan lepaskan peluang untuk dapat merasai kelainan umrah bersama Mursyid Al-Haramain. Ingat umrah, ingat Mursyid Al-Haramain Travel and Tours.